Risaulah, takutlah emas kita tak tulen, takutlah emas kita ni emas palsu. Sekarang ni kan banyak orang jual emas palsu. Macam mana nak tahu beza emas betul dan emas palsu, tuan-puan? Jangan takut, mari saya tunjukkan. Emas yang betul, yang original, ada nombor siri pada gold bar dan pada sijil ketulinannya. Dan juga ada QR code yang unik bagi setiap gold bar. Lagipun, anda ada akaun sendiri dan anda beli direct dari syarikat kan? Dan emas dipost direct dari syarikat kan? Jadi insya-Allah emas tu emas betul dan original. Kalau anda beli daripada orang perseorangan, itu perlu dikhawatiri. Adakah beliau merupakan pengedar emas yang sah? Dan adakah resip pembelian? Dan perhatikan emas tersebut adakah menepati ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Mengikut kata founder, gambar dekat belakang gold bar bunga emas ni sangat halus hasil buatan dia, susah ditiru. Jadi kalau anda lihat yang fake, emas fake dia punya seni pembuatan dia begitu kasar. So kesimpulannya, kalau anda nak pastikan emas yang anda beli tu original, pastikan anda berdaftar akaun dengan ejen emas yang sah. Dan terus beli emas direct daripada syarikat. Kalau beli daripada orang perseorangan, anda fikir sendiri. Bila anda berdaftar akaun dengan pembimbing emas yang aktif dan sah, anda akan dapat bimbingan daripada A sampai Z, dan jika ada apa-apa berlaku, anda akan diberi bantuan. Jadi apa lagi? Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.